Matematik tahun 3, muka surat 39. Darab. Soalan 1, kira. Soalan A, 2 darab 14. Jadi 14 ni ada 2 kali. Dekat sini 14. Jadi apabila kita gabungkan, semuanya ni ada berapa? So kita tambahkan 14. Yang ni pertama, yang ni kedua. Kita tambahkan, kita akan dapat nilai yang ini. Jadi 14 tambah 14. 14 ada 2 kali. 14 tambah 14. 4 tambah 4, kita akan dapat 8. 1 tambah 1, kita akan dapat 2. Jadi jawapannya adalah 28. Jadi untuk kita nak kira betul ke tak, kat sini ada 10, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi betul jawapannya adalah 28. Soalan B, 3 darab 403. Jadi 403 ni ada 3 kali. 1, 2, 3. Jadi 400 tambah 400 menjadi 806. Tambah 400 lagi, kita akan dapat 6 tambah 3, kita akan dapat 9. 0 tambah 0, 0. 8 tambah 4, kita akan dapat 12. Jadi jawapannya adalah 1209. Soalan kedua, darab. Soalan A, 65 darab 10. Jadi kita akan dapat 650. Soalan B, 302 darab 10. Kita akan dapat 3020. Soalan C, 96 darab 100. Kita akan dapat 9600. Soalan D, 7 darab 1000. Kita akan dapat 7000. Soalan E, 16 darab berapa? Kita akan dapat 1600. Jadi kat sini, kalau kita darabkan, kita akan dapat 1600. 16 darab 100, kita akan dapat 1600. Soalan F, 576 darab berapa? Kita akan dapat 5760. Kita darab 10. 576 darab 10, kita akan dapat 5760. Soalan G, berapa darab 100? Kita akan dapat 8400. Jadi kat sini kita boleh nampak 84. Betul tak? Jadi kita tulis dekat sini 84 darab 100, kita akan dapat 8400. Soalan H, berapa darab berapa? Kita akan dapat 10,000. Jadi kita boleh buat macam ni. 10 darab 1000 sama dengan 10,000. Soalan ketiga, selesaikan. 4 darab, soalan A, 4 darab 21. Jadi kita darabkan macam biasa. 1 darab 4, kita akan dapat 4. 2 darab 4, kita akan dapat 8. Jadi jawapannya adalah 84. Soalan B, 501 darab 7. Kita akan dapat 1 darab 7, kita akan dapat 7. 0 darab 7, kita akan dapat 0. 5 darab 7, kita akan dapat 35. Jadi jawapan akhirnya adalah 3507. Soalan C, 9 darab 1010. Jadi kita darabkan 0 darab 9, kita akan dapat 0. 1 darab 9, kita akan dapat 9.
0/9 kita akan dapat 0. 1/9 kita akan dapat 9. Jadi jawapan akhirnya adalah 9090. Jadi ini adalah jawapannya. Mudah jika nak jawab soalan ni.